Memetik daripada laman web Defence Security Asia, Kementerian Pertahanan Malaysia berkata bahawa pembinaan LCS-3, LCS-4, dan LCS-5 telah berjalan seperti yang dirancangkan, di mana LCS-3 dijadualkan siap pada tahun 2027 dan setiap kapal seterusnya dikirimkan pada selang 8 bulan, dengan kapal terakhir, LCS-5, dijangka siap sepenuhnya menjelang 2029. Projek LCS berasaskan reka bentuk korvet kelas Gowin yang dibangunkan oleh Naval Group dari Perancis, merupakan komponen utama kepada pelan transformasi 15 ke 5 TLDM, yang bertujuan membentuk struktur armada kepada 5 kelas utama untuk keberkesanan dan kecekapan operasi jangka panjang. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini menyatakan keyakinannya bahawa projek LCS-TLDM dapat disiapkan mengikut jadual, sambil menegaskan komitmen kerajaan untuk menegakkan integriti dan tadbir urus sepanjang pelaksanaannya. Anwar menyifatkan projek LCS sebagai pencapaian bersejarah bagi industri pertahanan negara, yang dibangunkan sepenuhnya oleh tenaga kerja tempatan tanpa bergantung kepada pembinaan akhir oleh syarikat luar. Sekiranya dapat dikirim dan dioperasikan seperti yang dirancang, kapal-kapal LCS ini bakal menjadi tulang belakang utama armada permukaan TLDM serta aset pemukul utama negara dalam memastikan keseimbangan kuasa maritim di Asia Tenggara.